Berkahwin dengan kawan baik, okey ke? Sebenarnya tak pelik langsung kalau kahwin dengan kawan baik sendiri. Sebabnya kawan baik kita ni, dia dah tahu macam-macam perkara tentang diri kita. Dia tahu bila kita tengah happy, bila kita tengah sedih, bila kita tengah marah. Dia dah faham dah emosi kita. Kalau dia masih ada dengan kita, masih hormat kita, masih melindung dan juga menjaga kita, mungkin itu petanda dia bukan sekadar kawan biasa. Cinta yang dibina atas dasar persahabatan yang kukuh ni kurang drama tetapi lebih kepada kejujuran dalam perhubungan. Boleh borak semua benda, gelak tanpa penat dan juga berkongsi kisah macam-macam. Termasuklah kisah yang duka. Dan juga yang penting sekali bila gaduh akan baik semula. Tapi jangan main langgar je. Biar niat tu tetap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak-banyakkan berdoa, istikharah dan juga kalau hati kita tenang, kita rasa lapang dengan dia, insya-Allah mungkin itu calon terbaik untuk diri kita. Kawan baik boleh jadi pasangan hidup yang paling membahagiakan sekali. Asalkan dua-duanya sedar, dua-duanya tahu bahawa perkahwinan bukan sekadar best friend forever. Tetapi perkahwinan tu adalah tanggungjawab dan juga ibadah sepanjang hayat kita. Jangan takut untuk mencuba. Mungkin kawan baik anda, yang rapat dengan anda, yang selesa bersama adalah jodoh anda. Mungkin tak cuba, tak tahu. Betul tak? Doakan yang terbaik. Dan juga kalau anda memang tak ada calon jodoh lagi, kawan baik pun tak berapa nak ada, mari pergi dekat Tirjanah Dok Dekat situ insya-Allah semuanya single dan juga semuanya tengah aktif nak cari pasangan hidup masing-masing. Dan juga hampir semuanya ada azam untuk kahwin tahun 2025 ni. Mungkin anda adalah alumni kami selepas ini. Sertai sekarang Tirjanah Dok okey?